Jadi yang T20 ni, dia kata dia bayar cukai. Tapi apa pun dia tak dapat. Orang duduk berpolemik lah. T20, antara T20 ni banyak lebih datangkan hasil. B40 ni tak ada hasil. M40 ni langsung lah. Bila tanya semua orang ngaku dia M40. Tapi kadang-kadang saya rasa ada juga maksud orang ini relevan kepada yang M40 lah. Sebab dia kena bayar cukai, tapi dia tak semua benda dia dapat kan. Si B40 ni yang 40% di bawah ni, dia mungkin dia tak bayar banyak cukai, atau tak bayar cukai, tapi banyak program Bantuan dia dapat. Jadi yang T20 ni, dia kata dia bayar cukai, tapi apa pun dia tak dapat. Tapi kadang-kadang kita kena, pada saya lah, dia bergantung kepada apakah yang kita dapat daripada hasil cukai. Misalnya, kalau kita kata barangan awam yang umum kan, perkhidmatan awam yang umum, yang tu semua orang dapat. Tapi ada benda ialah yang disasarkan untuk orang miskin, atau orang susah, ataupun orang tua, ataupun ibu tunggal. Takkanlah yang tu pun nak bagi kat semua orang lah. Kita sasarkan je lah kan. Dan orang yang mampu takkanlah dia kata, tahun-tahun aku dah bayar cukai 100,000 setahun, I nak 100,000 juga kan. Susah lah macam tu kan. Dan kalau kata dia bayar cukai, tak bayar cukai langsung, dia patut tak dapat apa.